bahawa pada hari ini kita dah 14 hari dah berpuasa sudah tak sedar dah 14 hari dah cepat masa berlalu dalam suasana sekarang ni lah suasana pun macam-macam lah dan kalau mula berpuasa itu mungkinlah kita rasa macam mula-mula puasa kan biasalah gula pun tak berapa nak menentu kita baru selama ni tak pernah bangun sahur pula pukul 5.30 dah bangun 5 ke 5.30 dah bersahur gitu tapi saya rasa dalam dah 14 hari ni mungkin dah biasa lah kan dah tak ada apa rasa macam dah 14 hari kurang-kurangnya dah sudah 2 minggu kita melaksanakan ibadah puasa ini. Dan biasa kalau dalam 14 hari tu kalau orang yang dah biaknya tu dah tak ada apa dah bagi dia dah kan contohnya itulah kalau kita kira ibadah tu begitulah nak mula itu berat rasa tu tak tetapi kalau dah lama buat rasa biasalah betul itulah hakikat sebenarnya cabaran ibadah ni memanglah mula apa saja ibadah lah puasa ke solat apa sajalah benda-benda yang merupakan suruhan Allah ini kepada kita nak mula itu memang cabaran sikit banyak godaan dan sebagainya tapi atas diperintahkan itu kita buat kita laksana seperti hari ni dah 14 hari dah saya kira alhamdulillah lah dan untuk kita nak menempuh kepada yang berbaki ni insya-Allah dan pada mulanya kita lihat bahawa permulaan Ramadan itu diletakkan sebagai fasa kerahmatan awwaluhur rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru itqum minan nar kan itu dalam ungkapan para ulama lah. Kalau ada kata yang pertama itu fasa yang pertama yang 10 itu ialah rahmat kerahmatan Allah Allah memandang kita ini dengan pandangan rahmatnya orang yang mula-mula berjuang nak berpuasa ni kan nak menahan lapar dan dahaga ini Allah pandang kita itu dengan 10 hari pertama itu dengan pandangan kerahmatan Allah Allah rahmati kita atas usaha kita itu dan kita masuk kepada yang pertengahan ini 10 yang pertengahan ialah maghfirah fasa keampunan keampunan dah rahmat Allah rahmati kita kemudian Allah ampunkan kita dan yang akhiru itqum minan nar yang akhirnya itu ialah dilepaskan kita daripada api neraka nampak itu fasa yang disusun bahawa itulah hakikat puasa ini dan kita tadi sebut tadi ialah fatrah maghfirah sebab itu dalam tempoh 10 ni perbanyakkan kita beristighfar dan sebagainya nanti kita masuklah di perkara tadi itu. Okey, jadi tajuk yang minta kepada saya pada hari ini dalam tempoh sejam ini ialah Ramadan jalan menuju takwa dan perubahan diri. Dan saya yakin tuan-tuan dalam tempoh awal sebelum Ramadan pun ambang Ramadan dah 14 hari ini dah banyaklah mungkin tuan-tuan ikuti di banyak siri-siri ceramah tazkirah sama ada secara secara online gini dianjurkan oleh UiTM ke ataupun di TV ataupun mana-mana media banyak orang share sekarang ni kan banyaklah berkenaan dengan Ramadan ni dan saya share pun mungkin lebih kurang sama lah kot cuma kita saling ingat-ingatilah supaya kita melaksanakan ibadah ini kita mendapat panduan panduan daripada kita sekadar mengikut saja kan tapi kita pun tak tahu sebenarnya kita ni nak buat ni untuk apa sebenarnya kita puasa ni nak apa sebenarnya hakikat puasa itu dia ada KPI tuan-tuan kita bekerja pun ada KPI betul tapi kita buat ibadah pun ada yang kita nak capai itu yang penting tercapai ke tidak kan bagaimana kita mengharungi dalam 30 hari ni adakah kita ni sekadar lapar saja dapat mula puasa lapar lepas tu akhirnya tak ada buat apa pun penat lapar dan dahaga saja adakah begitu sebenarnya puasa ini kalau kita merujuk kepada saya masuk slide saya pandukan slide yang mudah yang paling kan melelong ke mana dia. Okey, kita lihat dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Nampak tu. Jadi apa dia? Apa kita nampak daripada ayat ini?
ialah KPI-nya ialah melahirkan sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sebenarnya berdasarkan ayat ni. Dan puasa ini bukanlah sesuatu yang baru sebenarnya. Umat terdahulu pun telah diwajibkan berpuasa juga, ya. Bukanlah kepada umat Nabi Muhammad saja, cuma cara itu berbezalah, ya. Kita ni ditetapkan sempena dalam Ramadan ini, ya. Supaya apa? Supaya satu je matlamat ni, supaya kamu itu menjadi orang yang bertakwa, ya. Kita tengok ya apa dia takwa, ya. Jadi sebelum tu saya sentuh sikitlah, kita faham ya Ramadan ini adalah bulan yang ke-9. Maksud asalnya adalah panas, ya. Panas yang terik, ya. Kemudian apa lagi? Iaitu dikenali sebagai syahrul tarbiyah, syahrul, bulan untuk berbentuk pendidikan, ya, begitu, ya. Bentuk pendidikan apa lagi, ya? Iaitu sebagai bulan persaudaraan pun ia juga, betul, ya. Kemudian apa lagi? Iaitu dikatakan sebagai umpamanya kalau kita buat sesuatu, ya, kita buat sesuatu dah biasa, tiba-tiba ada pula breaknya kan. Biasa makan bulan lain, tiba-tiba kena break pula, ya. Tak boleh makan pula bulan ni. Nampak tu, ya. Supaya apa? Jangan kita melayan nafsu sangat pun dia juga, ya. Tu di antaranya lah, ya, di antara yang kita faham tentang Ramadan. Jadi apa pun hakikatnya, sebenarnya Ramadan ini ialah medan tarbiyah untuk membentuk takwa. Itu je, ya. Apa pula maksud takwa, ya? Takwa itu mudah kita faham ialah sentiasa takut kepada Allah dan kita merasa sentiasa diperhatikan, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampak, ya? Kalau nak relatekan dengan kita punya tugasan harian contohnya, mungkinlah sesuai kita sebut sebagai macam integriti lah, integriti, ya. Tak ada siapa pun nak kawal kita, tapi kita kena apa? Kita kena ada sifat yang jujur contohnya, amanah contohnya. Itu maksudnya situ. Walaupun tak ada siapa pun, kalau kita duduk dalam bilik seorang kita makan, siapa yang tahu, kan? Tiba-tiba keluar berminyak air mulut contohnya lah, kan. Siapa yang tahu? Tak ada siapa, kita dengan Allah saja yang tahu. Tetapi kalau kita ada sifat takwa itu, ya, di situlah letaknya kita takut kepada Allah dan kita laksanakan suruhan perintahnya. Kita berpuasa jugalah, walaupun tak ada siapa yang nampak. Itu maksudnya begitu, ya. Di situ bermaksud apa? Adalah untuk membina nilai-nilai dalam jiwa kita, ya. Bersifat amanah, ya. Bersifat jujur dan sebagainya. Jika kita mampu meninggalkan yang halal kerana Allah, yang halal makan tu halal lah, betul tak, ya? Sudah tentulah kita juga mampu meninggalkan yang diharamkan kerana Allah juga. Makanan biasanya halal, betul tak, ya? Tapi Allah haramkan pada bulan Ramadan ni. Kita mampu tak buat? Mampu. Begitu juga dengan yang lain-lain lah. Apa saja, contoh apa? Ngumpat contohnya, kan. Apa lagi? Cerita hal orang contohnya, kan. Itu benda tu haram lah, betul tak, ya? Kalau benda yang halal tu kita mampu buat sikit ni, bermaksud sebenarnya kita mampu menegah benda yang biasanya yang telah diharamkan. Itulah, ya, tarbiyah itu berada di dalam bulan Ramadan. Tak ada bulan lain tuan-tuan yang hebat Ramadan yang Allah jadikan. Memang hebatlah, ya. Sebab kita bayangkan, ya, kalau Ramadan ini tak ada, masa ni tak ada break, ya. Makan semakan-makan ni, kan. Dulu dikatakan kalaulah, dulu-dululah, masa kalau jumpa dengan orang yang bukan Islam tuan, kan, yang melihat apalah susah sangat orang Islam kan puasa letih-letih, ya. Makan apa nak menyeksa diri katanya, kan. Makan je lah, ya, pintunya, kan, betul, ya. Tapi setelah dikaji, ya, mungkin tuan-tuan boleh fahamlah dari sudut perubatan, rupanya banyak sangat kelebihan daripada terdapat pada puasa ini, betul tak, ya? Puasa sebenarnya ada fadilatnya, contohnya untuk kesihatan kita, betul, ya. Rupanya penyakit kita ni banyak berpunca daripada perut rupanya, ya, apa yang kita makan. Jadi Allah latih kita Ramadan ni supaya apa? Supaya yalah, jangan terlalu mengikut hawa nafsu. Tapi itulah kita ni masalahnya apa? Masalahnya bila sebenarnya, ya, bila kita sebut Ramadan, kita kaitkan dengan puasa, betul tak, ya? Bila kita kaitkan dengan puasa, kan, kita kaitkan dengan bazar Ramadan. Itu yang susahnya kita, kan. Akhirnya nak fikir nak balik nak makan apa. Itulah masalahnya, kita ke arah makan juga pergi ni, kan.
Cubalah kita kaitkan kepada sihat kita hari ni. Sekarang ni lah kita ada masalah kencing manis contohnya. Hari ni lah kita cuba melatih, betul tak ya? Untuk mengurangkan gula, apa lagi. Benda-benda yang kolesterol dan sebagainya, betul tak? Tapi kita ni tak tahu lah, wallahualam. Saya pun tak tahu sebab ialah kita berkendak pada benda tu. Agak kadang-kadang kita fikir puasa, janganlah fikir lapar tuan-tuan ya. Sebab nanti kan kita sebut Ramadan Al-Mubarak, nanti Ramadan Al-Mustabak pula begini kan. Kita fikir mustabak kat mana pula, susah lah ya. Jangan kita, malah makan tu satu yang perlulah, tetapi berpada. Dan dikatakan pada bulan Ramadan ni terbalik pula ya, lebih hebat pembaziran itu berlaku pada bulan Ramadan, betul tak? Sepatutnya Ramadan ini taklah membazir kuranglah belanja kan, tak makan kan. Makan pun ala kadar apa yang ada je, tapi dikatakan lebihan makanan yang dibuang itu, contohnya di hotel-hotel yang menganjurkan iftar kan, iftar Ramadan ya. Mahal bayar tu ya, kadang 100 lebih ya, ada yang makanan banyak ya, tapi hakikatnya kita pergi apa kita makan sikit je pun ya. Banyak kadang atas meja tu tak makan, agaknya ke mana perginya tu ya. Makan tu. Tu ya, benda-benda ni lah ya. Kita kadang-kadang gagal untuk mengambil manfaat yang besar bersempena dengan bulan Ramadan yang telah diwajibkan kepada kita. Sayanglah sayang Ramadan itu tak ada apa pun yang boleh mengubah diri kita, sayanglah ya. Walaupun sedikit pun tak ada, agak sayanglah ya. Sebab kita kadang-kadang kita harapkan berjumpa lagi Ramadan akan datang, tak tentu lagi tuan-tuan, betul ya. Kadang-kadang kita tengok ada kawan-kawan kita dulu, hari ni dah tak ada dia kan. Kita pun tak tahulah. Jadi yang ada pada ketika saat ini, itulah kita buatlah yang terbaik. Kita anggap Ramadan inilah yang terakhir lah kot. Begitulah ya, adalah kesungguhan ke arah untuk mencari yang terbaik. Jadi di sini bermaksud Ramadan itu ialah kejayaan itu apabila sifat takwa itu berkekalan kepada diri kita. Betul ya? Jadi kalaulah tak dapat semua, janganlah tinggalkan semua. Kurang ada yang kita dapat sedikit manfaat dalam bulan Ramadan ni. Kita tengok ya. Jadi takwa tidak lahir dari teori ya. Kita kata kita bertakwa kan, mulut saja takwa. Kan? Takwa, tapi tak ada apa pun kita buat, makan belasah begitu je kan. Tak ada apa pun kat rumah tidur je kan. Apa dia? Sebenarnya lapar ini ada, kita lihat ya, intensif itu melatih jiwa dan rohani. Lapar apa dia? Melatih sabar ya. Sekarang pukul 12 tuan ya. Biasanya kalau hari biasa dah tengah hari ni kan, dah fikir dah, tapi tak apa, kita tunggu sampai maghrib nanti ya. Sabar kita tunggu. Dahaga sekarang kita redalah redalah apa yang telah diperintahkan. Penat kita kita banyak bertawakal lah, betul ya. Banyak benda-benda ni lah yang mengajar kita ya. Jadi puasa mengajar kita lemah tanpa seteguk air, tapi kita ni hamba Allah ya. Milik tubuh badan kita ni adalah milik siapa? Bukan milik kita, milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang tahu dan apa yang terbaik untuk kita miliki ini, yang diberi pinjam ini. Faham ya? Jadi kita bukanlah pemilik. Dan apabila diajar kita tentang sesuatu untuk kebaikan, kita ikut je lah. Kita akur saja apa yang telah diperintahkan. Kalau tidak ada bentuk-bentuk latihan begini, maka takwa itu tinggal slogan. Cuba tuan-tuan bayangkan kalau bulan-bulan lain macam mana nak bentuk takwa ini. Bulan Muharram ada. Tuan-tuan pun sambutlah Muharram, ataupun bulan Madu Rasul. Sambutlah, kita pun berselawatlah macam tu buat majlis. Agak-agak ada tak dia punya bentuk latihan fizikal itu ke arah nak membentuk jiwa itu? Ada tak? Sendirilah. Kalau penganjur tu biasalah kan, dia lah kan. Kan ceramah dah habis, orang balik lah, habis lah. Kalau ingat selawat tu ingat lah kan, kalau nak buat lah, tak ada. Tapi Ramadan ini sebulan itu terbiah takwa itu dilatih yang diterapkan di dalam tempoh sebulan ini. Ini yang mengajar kita pelbagai keadaan dengan kaedah berpuasa ni dan sebagainya lah dan sedekah. Nanti kita sentuh lah amalan-amalan yang baik yang dilakukan pada bulan Ramadan ini ya. Itu hebatnya Ramadan ini bersempena dengan Ramadan ini. Kita tengok ya. Kalau takwa yang disasarkan dalam Ramadan ni ada 5 perkara dia membentuk. Pertama sekali ialah hubungan dengan Allah. Membina hubungan dengan Allah. Sebab itu dalam bulan Ramadan ini ganjaran apa pun kita lakukan memang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa
wa taala. Contohnya solat, solat pun dilipat gandakan pahalanya. Kita membaca Al-Quran pun sama juga, ada tadarusnya kan. Tuan-tuan mungkinlah ada ya di tempat masing-masing, ada dianjurkan tadarus. Kemudian ada zikrullah, apa saja ya. Itu melatih hubungan kita dengan Allah. Kemudian apa lagi ya? Dalam Ramadan juga takwa yang disahkan Ramadan adalah untuk kesedaran diri. Supaya kita sedarlah ya. Kalau cakap lebih-lebih kurang pahala kan. Kurang pahala kan. Kita lebih berhati-hati. Mula nak mengumpat je, aku puasa hari ni tak boleh lah kan. Kurang pahala aku kan. Begitu. Adalah timbul kesedaran diri tu. Nak marah orang jalan jam pergi tadi, Allah, nak marah nak maki orang orang pula menyelit sana menyelit sini tak ikut apa ni turn kan. Kita marah juga tu betul tak ya. Tapi fikir balik Ramadan kuranglah sikit kot marah itu ataupun bersajalah adalah kesedaran diri itu bersempurna bulan Ramadan. Betul juga dengan emosi kita, nafsu pun sabar tidak sabar tidak bertindak sesuka hati. Disebut tadilah ada integritinya, jujurnya walaupun sukar walaupun kadang-kadang kita terpaksa korban dengan sesuatu tetapi kita tak nak kena jujur juga dalam sesuatu. Dan yang kelima ni ialah kepekaan sosial empati, tanggungjawab terhadap orang yang kurang berkemampuan contohnya. Faham ya? Sebab itu dalam bulan Ramadan ni banyak dianjurkan bersedekah, banyak-banyak bersedekah sekadar kita mampu. Ataupun yang satu ialah amalan memberi jamu orang yang berbuka puasa. Ada hadisnya barang siapa yang menjamu orang buka puasa bagi makan seolah-olah pahala orang berpuasa tu dapat juga pada kita. Sama, kita dah berpuasa dapat pahala, dapat pula pahala orang puasa tadi pun kita dapat juga. Itu umpamanya orang kita jamu orang buka puasa. Kalau seorang kita jamu dapat 1. Kalau 10, 10. Kalau 100, itulah ya. Jadi banyak ganjaran-ganjaran yang digandakan oleh Allah dalam atas sifat empati tadi ya. Ada orang menyantuni anak-anak yatim contohnya kan anak-anak yatim pada bulan Ramadan ini baguslah tu kalau dekat raya nanti ada orang ajak pergi beli baju raya contohnya kan apa sajalah ataupun macam tadi untuk berbuka puasa, iftar dan sebagainya. Ada perasaan empati tu ataupun terhadap fakir miskin contohnya. Kena ingat dia orang tu fakir miskin kadang-kadang dia buka puasa, dia berpuasa lapar. Kita berbuka puasa, kadang-kadang dia tak ada buka puasa pun sebab tak ada nak makan teguk air kosong lah, itu je lah kita pun kena ingat juga lah nasib-nasib orang yang kurang bernasib baik. Okey, kita teruskan. Banyak slide ni, 31 tak tahu sempat tidak sempat ya. Okey, Ramadan melatih integriti bahawa kita sentiasa disebut tadilah kejujuran dan sebagainya. Jadikan dalam bulan Ramadan ini kita melatih sifat integriti pada diri kita, bahawa kita sentiasa diperhatikan oleh Allah. Apa saja amal kita lakukan Allah nilai kita kalau jujur itu banyaklah okeylah kalau tak jujur tu kena ingatlah apa saja Allah perhati dan Allah akan hisap kita, akan dinilai di hari akhirat. Banyak dosa ke banyak pahala kan. Okey. Kemudian hikmah puasa ni saya sebut tadi hikmah ni banyaklah kalau kita lihat. Pertama tadi saya sebut tadi ialah terbiah lah banyak bentuk-bentuk yang melatih kita dalam bulan puasa. Ada orang istilahkan sebagai madrasah madrasah Ramadan kan, samalah tu bentuk-bentuk penterbiahan itu kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan ini Kemudian apa lagi menyatakan kesyukuran, bersyukur kita terhadap nikmat yang kita terima pada hari ini nikmat kesihatan contohnya, apa lagi nikmat mungkin kedudukan kita, pangkat kita mungkin juga dengan nikmat harta dan sebagainya lah kita rasa syukurlah atas nikmat itu dan kita kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi hikmahnya seperti sebut tadilah kesihatan kesihatan Jadi gunakanlah peluang ini di sempena Ramadan ini kita melatih perut kita perut kita supaya berpadalah apa yang kita makan, berbuka pun berpadalah sekadar yang perlulah, tidak membazir dan sebagainya. Kemudian didik kita supaya bersabar, sebut tadilah sabar. Kemudian daripada sifat tamak, sombong, hasad dengki
Tak ada apa pun. Kalau kita sombong dengan orang bukan orang yang kurang berkemampuan, orang miskin contohnya, ya. Tapi perut dia lapar, perut kita pun lapar, sama-sama lapar lah. Dia pun tak makan bulan puasa ni, kita pun tak makan. Kita rasa rupanya macam ni lapar rupanya, baru kita tahu, ya. Jadi tak adalah sifat tamak tu ada, ya. Dengki dan ada. Dalam puasa ni semua sama, semua tak boleh minum, semua tak boleh puasa, tak boleh makan, ya. Samalah dengan orang susah, samalah itu, ya. Kita latihlah. Kemudian kebajikan saya sebut tadi, ya. Ada ruang, ada rezeki yang lebih, ulurkanlah kepada orang lain. Beza tuan-tuan, ya. Kita nak bandingkan bulan puasa ini dengan bulan-bulan yang lain. Ramadan ni memang Allah lipat gandakan apa saja kebaikan yang kita lakukan, ya. Lembut hati, dinakkan hati kita. Memang betul pun, ya. Kalau perut tengah lapar, lebih mudah kita nak nasihatkan untuk dijinakkan, ya, berbanding dengan perut yang kenyang. Betul, ya. Kalau perut lapar ni tunduk je kan, lapar kan, biasalah, ya. Tak minum, tak makan, ya. Lebih mudah untuk kita lembutkan hati kita. Kemudian apa lagi, syahwat pun sama juga, dalam bulan puasa. Sebab tu ya, dalam keadaan, ya, kalau kita dalam hal-hal yang berkaitan dengan syahwat ini, memang dikaitkan dengan kalau tak mampu, berpuasalah, itu lebih baik. Kaedahnya apa ialah untuk menundukkan nafsu syahwat. Kemudian rasa kasih kepada orang susah dan menghubungkan silaturahim. Silaturahim ni pun memanglah, ya, satu budaya yang baik dalam masyarakat kita, dan saya rasa pun dalam UiTM pun sama juga, ya. Banyak yang membuat kalau dekat-dekat nak raya ni ada je kan, bakul syawal lah, ya, bakul macam bakul dibagi, ya kan. Dapat, ya, untuk meraikan orang nak apa ni, nak beraya nanti kan, lepas supaya yalah untuk mentautkan silaturahim sesama kita, ya. Bertukar-tukar sumbangan dan sebagainya. Itu pun benda yang memang bagus, ya, untuk melahirkan, untuk membina kebaikan silaturahim sesama insan, ya, pada bulan Ramadan ini, ya. Teruskanlah kalau ada kalau ada majlis-majlis beginilah yang dianjurkan, ya. Bagilah sumbangan, ya. Sebab kita ni, antara kita ni pun tak sama tuan-tuan, ya. Kita pun tak tahu apa kesusahan rakan kita tak tahu, ya. Walaupun duduk satu office ni, ada dia cerita kan, dia ni susah itu ada, tak jarang kot, ya. Kalau ada tu adalah. Kalau rapat tu mungkin lah, tapi kadang-kadang kita ni banyak orang yang sembunyi-sembunyi, betul, ya, yang perasaan kesusahan dia tu, ya. Tiba-tiba ada je musibah yang menimpa kan, dari sudut kewangan dan sebagainya. Kita tak tahu, ya, rakan-rakan kita ni, ya. Sebab yalah, siapa nak share benda-benda tu, yalah, kan. Kecuali lah kalau rapat tu mungkinlah, ya. Ada staff-staff yang kita rasa begitu, kita bantulah, ya, mana yang kita rasa mampu lah, ya. Contohnya mungkin kita ada kelab kebajikan apa, itu baguslah, ya. Antaranya fokusnya adalah menghubungkan silaturahim itu, ya, terutamanya bersempena dengan bulan Ramadan ni. Okey, puasa mengingat kita kepada saudara kita se-Islam, saudara se-Islam yang mana yang sedang diancam kebuluran, ya. Banyak, ya, daripada negara-negara yang miskin ini, ya, yang telah berperang kan. Ini pun orang sibuk perang pula ini, ya. Saya pun tak faham, ya, bulan puasa berperang lah pula kan. Yalah, nak macam mana kan. Tapi itulah, kalau kadang-kadang bila berperang ni dia akan jadi macam ni lah, ya. Yang menjadi mangsanya rakyat lah, ya. Orang-orang kita lah, ya, yang jadi mangsa. Contoh di Sudan ke mana lagi, ya. Sudan tu perang saudara, ya. Itu lagilah sama-sama Islam pun perang, ya. Apa lagi, mana-mana negara lah, ya. Somalia ke mana je lah, yang diancam kebuluran akibat peperangan, ya. Jadi kita bayangkan macam mana dia orang berpuasa kan. Kita ni beruntung, tuan ni, banyaklah kita bersyukur, ya. Allah tempatkan kita ni dalam kalangan yang beruntung lah, ya. Jadi banyak-banyak bersyukur, dan kita banyak menyumbang pada golongan begini lah, ya. Tak dapat sumbang jauh, sumbang yang dekat pun okey. Kadang kita sibuk yang jauh, betul tak, ya. Sibuk sana, ya, sumbang. Tapi kadang-kadang jiran susah pun kita pun tak beritahu. Ada, ya. Kena ingat, ya, kalau pertama sekali saya sebut, ya, kalau bentuk-bentuk sumbangan ni kita, yang pertama sekali kita kena lihat adik-beradik kita dulu. Saudara mara kita yang rapat dengan kita. Saudara mara kita lah, sebelah ibu ke saudara bapa. Ataupun mak bapak sendiri pun, itu yang paling utama lah, ya.
Itu paling pertama kita kena sumbang dahulu. Janganlah kita sibuk nak keluar tapi orang saudara sebelah kita susah. Kemudian jiran. Jiran pun sama juga. Kalau Nabi kata jiran ni siapa? Jiran ni 40 rumah ke depan, tepi kiri kanan 40. Itu semua jiran itu. Lihat dia, kalau jiran kita berlapar, kita kenyang, kita berdosa tau. Jangan ambil mudah masalah jiran ini. Saya dulu ada pengalaman lah tengok macam tu kan. Kita tak tahu, sekarang kita ada anak kita kawan dengan anak jiran. Kita tengok budak ni, anak orang jiran ni, tiap makan jemput dia mesti makan. Mesti makan. Oh ya dia makan. Tak adalah kita budak kita raih kan, dia pun kawan dengan anak kita kan. Tiap kali dia datang begitu, jemput makan. Rupanya cek balik, rupanya dia dalam keluarga yang tak begitu bagus lah. Bapak dia tak ambil tahu, mak tak ambil tahu. Allahu Akbar. Rupanya ada konflik pula tu. Allah. Jadi itulah benda tu kita tak tahu, tapi kita cek balik, nampak budak ni macam lapas macam makan macam kita cek balik rupanya ada jiran-jiran ni kita yang susah begitu terutama yang mengalami konflik ni, konflik keluarga dan sebagainya, ataupun ada yang dibuang kerja, berhentikan kerja dan sebagainya. So kalau ada dalam komuniti kita tu ada persatuan penduduk, cubalah tanya. Memang ada yang susah sebenarnya. Cuma orang kita ni tak nak share saja kan. Kita kena ambil tahulah. Jangan kita sibuk yang lah jauh tapi sebelah rumah berlapar. Berdosa kita sebenarnya, berdosa. Jadi kita tengok baliklah, kita cek balik. Okey, tingkatan puasa dibahagikan, ada umum, ada khusus, ada khususul khusus. Saya ingat tuan-tuan tahu kot benda ni biasa kalau selama mana-mana pun orang share. Umum apa dia? Kebanyakan yang biasalah Orang yang hanya menahan diri daripada makan minum biasa saja. Khusus dia lebih sikit menahan syahwat, keinginan, ditambah lagi dengan anggota mata, telinga, lidah, tangan, kaki dan lain. Khususul khusus lagi hebat. Iaitu puasa tingkatan yang lain tu dijaga lidah, tangan, tapi hati pun dijaga dengan sifat riaknya, ujubnya, takabur, sombong dan sebagainya. Dia semua sekali dijaga. Ini yang terbaik lah. Khususul khusus. Janganlah kita setakat umum saja kan, lapar balik kan, pergi bazar Ramadan. Pagi besok sahur, besok puasa balik. Betul buka puasa balik. Itulah kita ulang-ulang setiap hari sampailah 30 hari kan. 29 hari ni Janganlah itu saja kita ambil manfaat. Di antaranya ialah sampai kita dapat menjaga hati kita. Okey, kita lihat ganjaran puasa. Apa dia? Ni sudah tentulah. Iaitu pertama sekali ialah idza jaa ramadhana futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar wa suffiyat syayatin. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika datang Ramadan maka dibukakanlah pintu-pintu syurga. Pintu syurga dibuka sebuka-bukanya dan ditutup pintu-pintu neraka dan syaitan dibelenggu. Nampak bulan Ramadan. Syurga itu dibuka seluas-luasnya untuk kita beramal. Allah terima apa saja amalan itu diangkat di sisi Allah dan ditutup pintu neraka dan syaitan itu dibelenggu. Orang tanya kita Ustaz macam mana Ramadan ni macam-macam pula kes kan. Ada yang mencuri tabung surau pun ada kan. Datang tarawih rupanya mencuri tabung surau tentunya lah. Ada syaitan kata tak ada. Tapi ada pula syaitan macam mana itu sebenarnya ada yang mengatakan, setengah ulama mengatakan yang apa ni tak dibelenggu jin tak dibelenggu tapi syaitan itu dibelenggu, tapi syaitan yang hebat-hebat lah, yang level tinggi-tinggi lah. Tetapi kalau syaitan yang biasa ni pangkat rendah ni ada je di mana-mana pun ada, setakat kita nak goda tak ada masalah dia Tetapi kalau yang hebat-hebat tu level yang tinggi tu itulah yang dikatakan oleh ulama itu yang dibelenggu. Ada yang mengatakan ini hanyalah kiasan saja, wallahu alam tapi yang jelas bahawa lafaz ini lafaz yang jelas lah, syaitan itu sendirilah yang dibelenggu. Ataupun yang mengatakan bahawa yang buat itu perbuatan manusia yang macam syaitan itu dia sendirilah sebab tarbiyah itu sebelum Ramadan lagi dia dah memang kaki mencuri, betul tak masuk Ramadan pun dia buat juga, betul tak sebab dia itulah PL kan, manusia itu sendiri, sebab dia dapat itu dah lama dah bukan syaitan yang ketika itu ada begitu, macam-macam lah macam-macam tapi hakikatnya memang berdasarkan hadis syaitan itu dibelenggu. Okey,
Kita teruskan apa lagi? Menghapuskan dosa-dosa yang lalu. Yang ni kita nak ni. Itu saya sebut tadi pada awal pertengahan Ramadan itu ialah maghfirah, keampunan. Kalau nak cerita pasal ampun ni, itulah kita nak sebenarnya. Kalau kita tarawih malam, kalau malam tarawih tu, lepas tarawih ni lah doa yang dibaca oleh imam tu ya. Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Betul tak? Cuba tuan-tuan dengar apa yang dia baca oleh imam-imam selepas tarawih tu kan. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Inilah supaya diampunkan dosa itu. Kita sebenarnya tak ada apa pun tuan-tuan. Kita hidup ini, kita mengharapkan Allah ampunkan dosa kita. Dosa kita banyak tuan-tuan ya. Itu kalau kita sedar. Ada yang tak sedar pun ada, tak sengaja. Ataupun kita rasa kita buat sesuatu tapi kita tak mohon ampun pun. Ingat ya, dosa-dosa ni kalau kita pikul nanti tak terjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masa bila yang terbaik untuk dosa-dosa ini pun masa Ramadan ni lah tuan-tuan. Ramadan ini yang terbaik. Sebab Nabi SAW bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kerana iman dan penuh pengharapan diterima amalan itu, maka akan diampunkan dosa-dosanya. Bukan sekarang ini, dosa-dosa yang telah lalu pun diampunkan. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Apa sajalah dosa kepada Allah itu Allah ampunkan. Tapi kena ingat tapi kalau dosa manusia tu kena mohon maaf lah. Itu tak boleh nak lari lah. Itu kekal lah. Kena jumpa orang tu mohon maaf. Ada juga amalan orang ni sebelum berpuasa masuk bulan Ramadan, ada yang katakan minta maaf lah ya, kita nak masuk bulan Ramadan ni kalau ada kesalahan. Baguslah tu itu kalau dosa sesama manusia itu memang kena mohon maaf dengan sesama sendiri sesama manusia. Tapi dengan Allah itu memang Maha Pengampun, memang Penyayang, bersempurna di bulan Ramadan. Doa tuan-tuan banyak doa kaedahnya yang paling afdal sekali ataupun paling makbul sekali ketika mana nak mohon doa ni, iaitu dekat nak buka puasa kan. Contohnya 5 minit buka puasa kan. Bacalah doa baca doa untuk mak bapak kan yang tak ada kan, ataupun adik-adik kita, kawan kita, rakan kita apa sajalah hajat kita, itu masa-masa nak berbuka puasa itulah doa yang mustajab dia mustajabkan, yang akan diangkat ke langit untuk dimakbulkan oleh Allah. Tapi kena ingat ramai orang silap masa dah azan baca doa dia kan, panjang pula doanya tu ni orang dah azan dah ni kan. Patutnya apa yang wajib kat situ? Buka puasa tu wajib doa tu sunat je di masa itulah dia nak panjang pula doanya kan, baca doa tahlil pula tu tu tak kena kena buat awal lah, setengah jam awal tu okey ataupun 10 minit. Tapi kalau azan saja doa pendek terus buka puasa. Kalau ada orang baca doa panjang, tinggalkanlah dia kita masuk ke rumah mulut dulu. Sebab yang wajib itu buka puasa kena bezalah tuan-tuan nak saya cerita ni, doa ini ialah 5 minit sebelum buka itu gunalah pulang itu. Ketika itu doa-doa dimakbulkan. Dan jangan lupa doa yang penting sekalian ni lah doa iaitu Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu doa supaya Allah ampunkan. Itu jangan tinggal. Lepas tu yang lain tu sambunglah apa saja kita nak minta itu dia punya matlamat utamanya. Ramadan ni supaya Allah ampunkan dosa kita. Okey, saya teruskan. Apa lagi iaitu digandakan amalan, lipat gandakan. Saya sebut tadi lah apa saja amalan solat fardu, solat sunat dan sebagainya. Bersempena dengan Ramadan ini memanglah Allah gandakan pahalanya. Berdasarkan hadis inilah kebaikan itu. Apa sajalah yang ada saya sebut tadi, iftar jamu orang pun banyak, bersedekah dan sebagainya. Memang Allah gandakan. Okey, yang seterusnya pahala dibalas langsung oleh Allah. Ini janji Allah kullu amali bani Adam lahu illa as-siyam fa huwa li wa ana ajzi bi. Setiap amalan anak Adam itu adalah pahala. Apa sih itu? Kecuali puasa. Puasa itu adalah untukku kata Allah, dan akulah yang akan sendiri yang akan membalas ni. Faham hebat puasa ni. Langsung terus ganjaran itu langsung terus dibalas oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Puasa, akulah yang membalasnya. Nampak ya, berdasarkan hadis ini. Buatlah memang tak sebut macam-macam pahala ya Ramadan. Buatlah apa saja pun tuan-tuan ya. Baca Quran ke, tadabbur ke, apa lagi. Apa sajalah ya. Yang ada, yang dianjurkan ke, tak ada anjur pun kita buatlah sendiri kan. Macam-macam ya. Jadi carilah peluang itu tuan-tuan. Kemudian seterusnya ialah disediakan pintu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan ini ialah khusus bagi orang yang berpuasa. Allah sediakan syurga khas ya bagi orang yang berpuasa. Inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan ya. Sabda Nabi dalam Sahih Al-Bukhari. Sesungguhnya di syurga ada pintu dinamakan Ar-Rayyan yang akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat nanti. Dan tidak ada yang masuki melaluinya kecuali mereka dikatakan mana orang yang puasa itu. Mereka berdiri dan tidak ada yang masuki seorang pun kecuali mereka. Dan jika dah masuk semua, maka ditutup pintu itu. Ini khusus kepada orang yang berpuasa. Jadi inilah kita nak dapat tuan-tuan ya, sampai dimasukkan dalam syurga Ar-Rayyan ini. Dan ingat dia, kalau orang fikir syurga ni apa namanya, ada syurga Firdaus ya. Ada syurga Ar-Rayyan pun ada. Tapi yang tertingginya Firdaus lah ya. Syurga tertinggi ialah syurga Al-Firdaus. Okey, seterusnya. Lagi satu ialah mulut orang yang berpuasa ini lebih Allah Ta'ala cintai dibandingkan dengan kasturi. Nampak tu ya. Berdasarkan hadis Nabi, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis shaim atyabu indallahi yaumil qiyamah min rihil misk. Demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih Allah cintai dibandingkan bau kasturi. Ini satu bentuk perumpamaan lah ya. Sebab kita kering macam ni kan memanglah memang tak berapa nak syok lah bau ni kan. Tapi itulah yang Allah umpamakan lebih baik baunya daripada bau kasturi. Tu ya. Ini antaranya lah satu ganjaran kepada orang-orang berpuasa. Seterusnya takut tak sempat dia slide tengah jam. Dua kebaikan orang yang berpuasa, iaitu apa dia? Ni ya. Lis-sha'il farhatani. Idza aftara fariha wa idza laqiya rabbi fariha bis-shaumi. Bagi orang berpuasa itu ada gembiranya, ada dua. Pertama ialah ketika berbuka, betul tak? Gembira betul tak ya? Macam-macam ada. Tadi pagi bazar semua dapat. Murtabak ada ya. Apa lagi? Kuih kaswi ada ya. Macam-macam kuih ya. Saya tengok kali ni macam-macam bentuk kuih kan. Saya pun tak pernah jumpa kan. Tapi dia keluar masa Ramadan dia ya. Tapi nak buat macam mana kan. Kita nak rasa beli jugalah ya. Tapi itulah hebatnya gembira kita ya dengan kita pergi bazar. Macam-macam ada gembira sebab nak berbuka ni. Itu satu bentuk kegembiraan. Yang keduanya disebut ke mana ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jumpa dengan Allah dengan puasa tadi. Itu pun kita akan gembira di sisi Allah ya. Ini gambaran ialah kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Kemudian saya sebut tadilah doa tadi ni saya sebut tadi ya. Doa tidak ditolak ketika berbuka puasa. Nabi bersabda, sesungguhnya orang yang berpuasa ketika berbuka mempunyai doa yang tidak ditolak ya. Gunakan peluang tuan-tuan ya. Kita ada contohnya ni tahun ni anak kita ambil SPM contohnya kan. Ambil PSA penting contohnya. Ataupun ada benda-benda yang kita rasa ada penyakit ke kan. Apa sajalah hajat kita itu doalah ya. Banyak-banyak ketika nak berbuka puasa itu ya. Buatlah ya. Itu baik ya. Kemudian amalan yang perlu dilakukan di bulan Ramadan. Apa amalannya? Dia sebut tadilah tadi tajuk pun perubahan diri atas saya. Saya bagi tajuk tu. Inilah ya. Di antara yang benda-benda yang melatih kita bulan Ramadan ini ya. Pertama memanglah ya. Kalau kita cerita hal yang bukan-bukan dalam Ramadan ini memanglah ditolak ya markah itu ya. Markah puasa tu ditolak ya. Sebab tu kalau bulan Ramadan ni kalau boleh janganlah ke mana-mana tuan-tuan. Duduklah ya. Bacalah Quran tu kan. Kalau kita keluar kan banyak pula jumpa macam-macam, betul tak ya? Jumpa tu, kadang tempat pula orang tu kan. Macam-macam lah kita kata macam-macam. Benda-benda itulah yang akan mengurangkan pahala kita, betul tak ya? Yang bimbang kita sampai ke petang, tinggal lapar je ya. Dahaga saja kan.
Sia-sialah puasa kita Jangan sampai begitulah banyakkan lidah kita ini daripada apa? Daripada berkata benda-benda yang baik-baik lah. Ataupun sekarang ni bukan lidah tuan saya pun ini style lama ni sekarang ni tangan pun boleh bercakap, betul tak type macam-macam kat Facebook tu kan. Tak boleh mengumpat dengan lidah, mengumpat dalam bahasa pula kita lah kan. Tuan-tuan okey ikut saya lah kot kan. WhatsApp pun boleh mengumpat sekarang ni tak ada bercakap pun. Itu pun sama tuan-tuan lidah, jari kita boleh bertukar jadi lidah menyakitkan hati orang maki hamun betul tak betul dalam susun media hari ni macam tak terkawal lah benda-benda begitu. Kadang-kadang betul kawan saya tak cakap pun, memang saya tak cakap tapi dia yang send dia yang hantar, dia yang tulis benda begitulah saya tak cakap dari sudut kesalahan boleh didakwa sebagainya, tapi di sudut dosa pahala tu pun ada di situ memang Allah dah lama cakap benda-benda begini, apa kita buat kita akan dapat apa yang dibalas. Lebih bahaya lagi media sosial ni tuan kerendung betul-betul bahaya sebenarnya. Sebab apa bahayanya? Sekali kita send, teringat sampai ke seorang ke? Berapa orang yang share sana share sini, itu semua menjadi dosa apa? Dosa kering macam mana kita nak tebus itu? Kita pun dah tahu kat mana-mana sampainya fitnah kita buat contohnya kan. Kita mengata orang tadi tu, kita pun tak tahu siapa yang sampai siapa yang percaya, siapa yang terhasut dengan benda-benda yang tak baik itu tu kena hati-hati tuan-tuan dosa-dosa begini kadang-kadang kita dah buat banyak baik dah, betul tak kita dah bagi sedekah banyak dah, solat kita boleh tahan, Quran pun boleh tahan, tapi jari pula tak boleh nak tahan sayanglah gitu rupanya depan Tuhan itu yang salah banyak rupanya kan. Tengok mulut okey, tolak dosa banyak, dia berapa share, rupanya sedar tak sedar dekat 1 juta share rupanya siapa nak jawab tu siapa nak jawab tu, kita lah kena jawab nanti kan. Benda tak betul tak payah tuan-tuan sebenarnya bila sebut tentang media sosial ni ada dua saja sama ada kita nak buat baik atau buat jahat, atas kita, betul tak? Kalau kita share benda yang bermanfaat, banyak pahala, jadi share lah benda-benda yang bermanfaat saya tak sedar kalau orang share benda manfaat, kita banyak pahala kita dapat daripada kita berkongsi benda-benda yang menjadi dosa. Tak pasti jangan kongsi, kan betul tu tak pasti janganlah kongsi kita cek dulu tabayun dulu. Istilah hari ni yang gunakan tabayun itu kena soal sidik dulu, betul ke tidak kalau lah kita kata benda tu bahaya, kita nak nasihatkan keluarga kita, beritahulah ni untuk makluman saja, jangan share dengan sesiapa pesan gitu. Lepas tu dia share tu tak dia lah kan, dosa dia lah kita kata ini tak betul tak tidak, tapi kalau betul hati-hatilah tapi janganlah share dengan sesiapa, takut tak betul. Contohnya benda melibatkan keselamatan dan sebagainya. Kita adalah lapik-lapik itu dengan kita nampak ambil mudah perkara begini menjadi kita punya dosa kering lah. Okey. Teruskan, iaitu amalan yang perlu dilakukan mana pada lagi ialah tadilah membela diri dan hawa nafsu dan meninggalkan maksiat. Puasa itu adalah perisai, kata Nabi SAW seorang daripada kamu sedang berpuasa, janganlah dia bercakap benda yang kotor, melakukan keburukan dan berbuat bodoh ni buat macam endah tak endah sajalah Jika ada orang lain yang mengejinya atau cuba memerangnya, maka hendaklah dia kata kepada orang itu, inni shaimun, saya sedang berpuasa. Puasa ni amalan istimewa. Puasa ni di antara amalan yang istimewa jugalah sebab apa? Amalan yang tidak dikira riak, tuan-tuan Kalau ibadah contohnya qiyamul lail ataupun tarawih apa lagi? Sedekah. Kalau kita ceritakan pada orang, tadi penat lah. Sebab penat ni sebab aku qiyamul lail tadi qiyamul lail tadi pukul 3 pagi tu. Kita cerita bang Kalau benda cerita begitu, kurang pahalanya dia anggap riak Berbanding dengan puasa. Sedekah pun sama. Aku dah sedekah nak yatim berapa ribu baru ni, habis kurang pahalanya. Kita anggap riak Tapi puasa istimewa. Inilah hadisnya, berdasarkan hadisnya. Maka hendaklah dia katakan kepada orang itu, aku sedang berpuasa. Dia declare. Supaya orang tahu, orang tak suruh, dia ni tengah puasa ni, kesian dia, biar dia. Contohnya puasa sunat lah, Isnin Khamis kan. Aku puasa hari ni. Jadi orang tak racun, dia kata, jomlah makan ni, makan. Tak ada lah tak apa, hormat lah puasa. Itu tujuannya.
kita mengaku itu kita berpuasa. Dan tidak dikira riak ataupun takbur dan sebagainya lah. Itu istimewanya puasa ini. Pengakuan itu tidak dikira sebagai riak dan mengulangkan pahala. Okey. Jadi itulah apa dia. Kalau berpuasa janganlah bercakap benda yang tak baik, buruk dan sebagainya. Sama jugalah istilah saya sebut tadi dalam media sosial pun sama juga. Okey. Kemudian apa lagi? Amalan yang dilakukan bulan Ramadan ialah tidak menyibukkan diri dengan urusan duniawi. Janganlah kurangkanlah dunia-dunia tu kan. Dalam bulan Ramadan ni banyak tengok, contohnya banyak tengok cerita Hindustan contohnya kan. Tak apalah, kurangkanlah Hindustan di masa bulan Ramadan ni. Lebihkanlah benda yang lain yang bermanfaat kan. Kemudian apa lagi? Mengawal perut daripada merasai makanan dan minuman yang haram ataupun unsur syubhat. Ini lebih kepada untuk kawal perut kita lah Kalau ada benda yang syubhah contohnya kan. Syubhah pun kita elakkan lah. Kita ragu ni betul ke tak betul ni kan. Hal ke tidak lah benda-benda yang sama jugalah kalau kita kaitkan juga dalam bulan Ramadan ni pembaziran contohnya. Sama jugalah kita elakkan daripada membazir sebab nak melayan perut kita punya nafsu tadi kan. Kita pun membazir. Pun sama juga kalau membazir dia pun dia jatuh kepada benda yang haram juga sebenarnya. Kurangkanlah guna yang perlu sajalah Okey, seterusnya saya teruskan Okey, tidak mengikut dorongan nafsu ketika berbuka ataupun tidak membazir sebut tadi sama kekenyangan adalah punca kepada kelayan, kealpaan, keras hati dan malas untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenyang itu banyak mendorong benda yang tidak baik. Hati jadi keras, malas, berat berat bangun kenyang sangat pun sama juga buat puasa janganlah terlalu kenyang sangat nak solat maghrib pun tak boleh kena buang papah pula tak boleh gunakanlah sekadar yang berpada saja. Nabi SAW bersabda, takungan yang buruk yang dipenuhkan oleh manusia adalah isi perutnya sendiri. Oleh itu memadailah baginya beberapa suapan yang dapat meneguhkan tulang belakang. Jika dia enggan maka berikanlah sepertiga bahagian perutnya. Kena bagi, Nabi kata perut kita ni 1/3 untuk makanan. Sepertiga kedua ialah untuk minuman dan sepertiga terakhir untuk pernafasan. Ini nampaknya Nabi pun ajar tentang kaedah kesihatan daripada riwayat Ahmad Al-Tirmizi. Bagi perut itu ni 3 bahagian. 1/3 makan, 2/3 minum, dan bagilah pulang nak bernafas. Ni siapa nak bernafas tak boleh Sama-sama tarawih keluar balik cendol dia keluar balik Bunyilah kenyang janganlah sampai begitu gunakan pembahagian itu begitu untuk ada makan, ada minum, kemudian adalah bolehlah kita tak mengah maksudnya kan, tak boleh nak bernafas selepas berbuka puasa. Sebab benda apa? Sebab benda-benda ni dah kenyang ni jadi lalai. Kan betul tak? Dah nak azan isyak ataupun nak tarawih malas pula pergi suruh kan. Tu jadi betul lah. Jadi leka, jadi keras hati dan sebagainya lah. So jangan terlalu berkenyang sangat. Okey ni tak ada apalah ni bazar Ramadan bezanya lah elakkan terlalu kita kenyang semasa di bulan Ramadan. Kemudian jangan makan berlebihan ketika berbuka dan elakkan pembaziran. Dan sambungan sedikit, amalan yang perlu dilakukan ialah jangan terlalu banyak tidur pun ni juga. Betul lah tidur itu ialah pahala kan. Tidur daripada buat dosa baik tidur je kan. Ada betul gitu Tapi kalau melampau sangat pun tak bagus juga Cuba banyak tidur kan dia lemah pula badan betul kita macam biasa saya rasa dalam mula-mula dulu mungkin aku first Ramadan 2, 3, 4, 5 hari mungkin lah. Tapi dah lama ni dah biasa lah kot tak ada masalah rasanya kan. Tak tidur pun tak apa rasa je lah biasakanlah benda tu kan. Janganlah gunakan peluang Ramadan ni alasan nak banyak tidur Kemudian saya rasa bimbang dan takut adakah puasa ini diterima ataupun ditolak. Ada sedikit kegusaran itu. Boleh ke tak boleh jangan kurang pahala tu adalah iman itu terdetik dah sedikit dalam jiwa kita kan, supaya kita elakkan benda-benda yang mengurangkan pahala. Lagi apa lagi? Melazimi setiap amalan itu dengan amalan sunnah Nabi SAW. Sebut tadi lah solat tarawih, bersedekah dan lain. Tarawih pun ada bulan Ramadan saja. Tak ada dalam bulan lain. Tiba-tiba kita kata berhajin kan buat tarawih bulan Syawal. Mana boleh
tarawih rajin sangat ni ya. Tak payahlah ya. Dia ada Ramadan. Dulu Ramadan tak buat ya. Bulan Syawal pula rajin contohnya lah ya. Tarawih khusus kepada bulan Ramadan saja atas mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terpulanglah mampu 8 geng 08 misalnya kan. Kalau geng 20 lah terpulanglah mana yang mampu jangan bergaduh. Sekarang ni isu bergaduh pula ya. 8 ni lah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. 20 tu bid'ah contohnya. Bergaduh pula sembahyangnya tak ya. Bergaduh lebih kan. Tak kisahlah 8 ke 20 buatlah ya. Daripada tak buat langsung. Kalau letih sangat tuan-tuan letih sangat kita tak mampu nak ke surau, buat kat rumah tak apa. Tak ada masalah buat sendiri Sebab malah Nabi pun buat kat rumah kat dulu tapi bila sampai pada sahabat orang Islam dah kuat secara berjemaah begitulah ada pula Al-Quran itu dah sempurna diturunkan, itulah peluang yang mereka mengingati menghafal Al-Quran di dalam solat tarawih. Begitulah yang diamalkan hari ini. Tak ada masalah pun. Apa masalahnya? Kita larat tak larat je lah tapi kalau tak larat janganlah salahkan orang. Dah kau tak nak buat, senyap je lah bagilah orang nak buat 20 biarlah tak ada masalah Dulu ingat saya dulu masa solat dulu 8 solat saya dulu 8 rakaat banyak dianjurkan di surau-surau tapi lepas 8 tu tengah-tengah tu dibuat ceramah betul tak dulu kalau saya lah kat surau ada ceramah panggillah ceramah bila ceramah tu pula lain pula begini kan. Tak apa benda dia ceramah betul tu jaiz bagi tu tak ada ceramah dah katanya kan. Dah politik pun dah masuk pula dah tazkirah Ramadan sudah tu jadi 20 tu balik tu. Buat 20 tak ada ceramah-ceramah itulah jadi begitulah itu keadaannya begitulah dulu. Memang 8 pun tengah 4 ada orang selit ceramah tu tengah tu kan. Tak nak bagi orang balik buat 4 dulu kan. Ada ceramah orang tak balik lah tunggu 8 tapi ceramah tu dah ke mana pergi kan. Tu okey lah. Lepas tu hentam sana, hentam sini. Dah haram terus buat, tak bagi dah. Lepas tu dia terus buat 20 rakaat. Tu yang dah ada buat 20, 8 tu. Yang 8 tu tinggal separuh. Silap ujung Ramadan ni tinggal Imam Bilal je. Habis dia tak ada balik kampung ni. Itulah kita kan. Dia dah hujung tu biasa tuan Dia sebenarnya yang dah hujung ni banyak cabarannya. Dah 10. Sebenarnya memang Allah tu maha bijaksana lah. Dia letakkan kebaikan 10 yang terakhir itu. Dia letakkan contohnya Lailatul Qadar. Ulama memberitahu sebenarnya malam-malam ganjil yang terakhir itu letaknya yang tu. Sebab itulah kita kan, yang terakhir itulah mulalah dah keluar pula iklan raya. Sudah Jekyll pula keluar kuih raya pula, semua ke situ pula perginya kan. Dia lebih nak ke raya pula dah. Banyak cabaran yang besar dia punya pengaruhnya di 10 terakhir ni. Tuan-tuan jangan terpengaruh lah Tuan-tuan teruskan lagi lipat gandakan yang 10 yang terakhir. Nabi apa dia buat pada 10 terakhir Nabi seolah-olah 10 terakhir itu fokus yang paling hebat sekali Nabi tinggalkan, bukan tinggal lah kami asingkan keluarga, hal keluarga tinggalkan dulu, fokus kepada ibadah 10 yang terakhir pada bulan Ramadan. Itu amalan Nabi SAW. Sebab ganjarannya besar terletak di hujung Ramadan itu. Dan dugaan pun besar kat situ juga kita pilih lah mana nak dugaan ke tak apa itu buat yang terbaik lah tuan Okey, seterusnya kejayaan inilah sebenarnya apa pun seperti sebut tadi kejayaan ini yang kita amalkan pada ketika ini sebenarnya bila diukur sebenarnya ni nak tahu Ramadan kita tu berkesan ataupun tidak, lihatlah selepas Ramadan. Apa yang sekecil perkara yang kekal pada kita. Tak dapat yang besar tak apalah cuba kita fikir apa yang agak-agak boleh kekal habis Ramadan ini. Contoh dulu kita rajin baca Al-Quran dalam bulan Ramadan. Kekal tak benda tu selepas Ramadan? Contoh satu. Dulu rajin kita buat sedekah ataupun kita cakap benda yang baik, kita tinggalkan kita azam Ramadan ni tak adalah nak cakap benda-benda yang bukan-bukan betul kan. Kata itu kata ini ataupun kita macam-macam lah kita nak tinggal tak elok. Benda tu kekal tak? Itu ukurannya sebenarnya. Hasil itu di situ nak dilihat. Kalau satu pun tak ada amat malang lah kita memang kita penat sendirilah tuan-tuan tak ada apa pun. Kita pun beranggapan seolah-olah nanti ada Ramadan lagi, betul? Tak apalah nanti depan ada Ramadan lagi. Kalau sempat ada Ramadan
So Ramadan tak adalah kot kita tak sempat. Tidak, betul tak ya? Hayat kita tu. Jadi yang hari ni yang ke-14, ke-15 ada berbaki ni, buatlah yang terbaik. Boleh jadi ya, yang berbaki inilah yang Allah nilai nanti. Dulu-dulu kita buat berapa tahun umur kita? 40, 50. Tak ada satu pun Allah nilai. Rupanya yang 14 hari ni Allah nilai. Mana kita tahu? Kita tak tahu tuan-tuan ya. Kita selalu bersangka baik begitulah yang ada yang kekal hari ni, yang kita rasa hari ni, yang kita duduk hari ni kan, tengah bercakap dengan tuan dengan saya ni kan, tuan-tuan pun tengah dengar. Mungkin kita jumpa hari ni mungkin Allah nilai kita. Ada tazkirah Allah ganti ganjaran yang baik untuk itkum minan nar itu, dijauhkan kita itu daripada api neraka. Wallahu a'lam. Kita tak tahu, betul tak? Betul juga dengan selepas Ramadan, apa yang kekal? Kekurangannya ada dah. Tak dapat semua, jangan tinggal semua. Kadang-kadang dikatakan bahawa satu langkah kecil itu tetapi berterusan ke akhir usia, itulah yang paling terbaik. Daripada kita berangan-angan nak buat itu, nak buat ini, apa lagi, nak buat kebaikan itu, semua tinggal janji saja. Rupanya ada satu yang kekal sampai ke akhir usia. Mungkin itulah yang Allah lihat. Jangan tak ada langsung. Ramadan itu tidak diukur pada penatnya beribadah, tetapi pada perubahan diri yang kekal selepasnya. Jika Ramadan berlalu tanpa meninggalkan kesan, kita tidak kehilangan sebulan. Kita kehilangan suatu peluang, kemungkinan tidak akan kembali lagi. Betul tak tuan-tuan ya? Mungkin tuan-tuan adalah dulu ada rakan kita, dah tak ada dah hari ni ya. Kita tak tahu pula kita bila pula kan bahagian kita. Begitulah ya. Sentiasa bermuhasabah diri. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan tsumman salakhu qabla an yaghfiralah. Amat rugilah ya seseorang yang sempat bertemu bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu sebelum dia diampunkan dosanya. Jangan tunggu Ramadan, sesungguhnya untuk menjadi yang lebih baik, mulakanlah hari ini walaupun dengan satu langkah kecil tetapi berterusan hingga ke akhir usia. Hadis ini boleh tahan tuan-tuan, ada satu hadis tu lagi keras lagi ya. Itu Jibril datang kepada Nabi berdoa amin, amin, amin. Sahabat tanya apa ya? Apa yang kau amin-amin kan tu, dia tak dapat tanya kepada Nabi. Tadi Jibril bertemu aku, dia berkata, rugilah umatmu wahai Muhammad. Bukan rugi ya, celakalah katanya kan. Nampak tu ya, dia punya bahasa kan. Maksud celaka dia amat rugi, betul lah, celakalah, habislah betul lah. Bahasa kita habislah ya. Habislah. Jika berakhirnya Ramadan itu tak ada langsung ya, tak langsung dapat manfaat sedikit pun daripada Ramadan yang dilaksanakan oleh umatmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin kata, amin, amin, amin gitu ya. Ada hadis yang lebih keras lagi lah berbanding hadis Tirmizi ni ya. Okey. Kita teruskan sikit lagi ya tuan-tuan ya, boleh ya. Tak ada apa dah, semua doa sajalah Banyak berdoa supaya Allah menerima amalan kita ini di bulan Ramadan ini. Ampunkan dosa kita. Saya sebenarnya satu dia fokus saya ataupun tuan-tuan pun saya syurkan begitulah, supaya dosa kita ni diampunkan tuan-tuan ya. Kalau dah besar rahmat lah kalau Allah ampunkan dosa kita. Kita rasa, jangan kita rasa tak ada, aku rasa tak ada aku dosa pun. Jangan tuan-tuan ya, manusia ni memang sentiasa buat dosa tuan ya. Tak ada dosa Nabi yang maksum Nabi je kita, hari ni dosa, besok taubat, besok dosa balik, tu taubat balik, itulah kerja kita kan. Sebab itu sama juga memohon ampun tu kena sentiasa dilaksanakan, lebih-lebih lagi di bulan Ramadan ini. Allah ampunkan dosa kita dan kekalkan kita pada jalan ketaatan. Wallahu alam, selamat beramal. Saya rasa sekadar itu sajalah kot ya. Jadi peruntukan masa lebih kurang sejam. Dan saya serahkan kepada ni kot, pada moderator dulu kalau ada apa-apa. Okey, terima kasih Ustaz. Ada apa-apa soalan untuk kita lontarkan kepada Tuan Haji? Di ruangan chat pun boleh, angkat tangan pun boleh. Kalau tak ada, saya ada satu soalan Tuan Haji. Ya Tuan. Terima kasih Tuan Haji dah share apa amalan yang patut dibuat di bulan Ramadan, apa amalan yang patut dielakkan di bulan Ramadan, patut dikurangkan di bulan Ramadan. Tapi saya lebih tertarik kepada kejayaan selepas Ramadan tadilah.
Okay, kita faham bila Ramadan ni okey lah untuk jadi titik permulaan kepada perkara-perkara yang baik kan. Saya ambil satu contoh bersedekah. Okay, kita faham masa Ramadan ni pahala dia berlipat kali ganda. So ada yang tak pernah bersedekah di bulan-bulan lain pun di bulan Ramadan berlipat kali ganda dia bersedekah. Dan kita percaya yang segala amalan baik tu ada balasan dia. Cuma kita kadang-kadang kurang bermotivasi. Kita kadang-kadang manusia ni kita nak reward tu di dunia ni macam tak nak tunggu yang kita nak bukti tu. Okay, kalau aku je sedekah ini bukti dia. So ada ke Ustaz kalau kita pilih satu amalan baik tu bersedekah lah contohnya, yang dia punya balasan tu Allah dah tunjuk dah orang yang rajin bersedekah ni dekat dunia pun dapat kemanisan atas kerajinan dia bersedekah tu. Sebagai motivasi lah untuk titik dia suka bersedekah dari Ramadan sehinggalah seterusnya. Ya, amalan bersedekah lah ya. Okey. Memang betul lah ya. Bersedekah ini ialah amalan yang mulia lah. Lebih-lebih lagi seperti sebut tadi dalam bulan Ramadan ya. Semua ada apa tanda-tandanya puan ya. Ada apa tanda-tandanya lah ya. Ya. Kita sini ni lah ya, kita kena fikir ya, setiap rezeki yang ada itu kepada diri kita itu, contohnya poket kita kan hari ni ada berapa ringgit ada RM30, tuan ada 100 ya. Pastikan kita punya. Tak semestinya kita punya, betul tak ya? Itu kita tumpang saja ya. Tak tahu lepas ni difaraid kan, kita tak tahu ya. Sebab dalam rezeki kita itu ada bahagian orang lain. Sebab tu dalam apa ni, dalam hal-hal berbentuk begini, Allah sebut sedekah itu dalam Al-Quran itu innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin kan, dalam ayat itu. Sebenarnya sedekah itu disebut sebagai zakat ya. Zakat itu. Bayangkan ya, walaupun kita tak nak sedekah tapi Allah paksa kita mulakan zakat, wajib itu, fardu itu. Itulah umpamanya benda penting sedekah ini Sudah ceritalah pasal kita bagi kebaikan kepada orang sebab asyik sedekah itu. Tapi sebenarnya bila sedekah ini bentuk zakat dan sebagai wakaf, kalau sedekah juga ya, itu bentuk wakaf lah. Itu di antara disebut sebagai kekuatan ekonomi umat Islam. Hebat Islam ini sampai untuk menjaga kebajikan orang lain pun, dalam harta kita pun kita kena keluarkan. Kita tak boleh simpan. Keluarkan untuk bahagian orang lain, 2/5 contohnya kan. Keluarkan zakat pendapatan dan sebagainya. Supaya benda-benda yang ada dalam simpanan kita itu tidak menjadi nanti akhirat je Allah tanya kita ya. Saudara kau berkata begini, apa usaha kau? Tak ada. Zakat keluarkan? Zakat pun tidak, habislah ya kita ya. Zakat pun yang wajib pun kita tak nak keluarkan ya. Jadi bentuk-bentuk sedekah ni memanglah kalau kita memang keberkatan itu ada di situ pun ya. Harta kita kena ingat, harta kita ni ada bahagian orang lain dalam itu. Jadi keluarkanlah sedekah itu ya. Tak banyak pun, sedikit pun, Allah tak nilai pun kadang-kadang ya. Kita mampu banyak mana kan. Banyak tu je lah, betul ya. Kalau kita besar kita punya income, mungkin besar lah, itulah ya, atas kemampuan. Allah tak ukur pun banyak ke sedikit. Kau bagi ke tidak? Begitu ya. Kau bantu orang lain ke tidak? Sampai Allah mengatakan dalam ayat lain, seolah-olah kalau kita keluarkan sedekah itu, ya, Allah minta pinjam buat kita. Dan Allah janji akan menggantikan dengan berlipat kali ganda. Nampak tak ya? Dalam satu ayat lain lah. Seolah Allah tu macam Allah, dia jumpa kita, bagilah pinjam duit sikit ni ya, kau bagilah kat orang, nanti aku ganti dengan berlipat kali ganda. Kita percaya ke tidak? Siapa yang pinjam ni? Siapa yang minta pinjam? Allah sebenarnya yang mempunyai khazanah langit dan bumi. Semua ni dia punya. Tapi dia minta sikit saja, bantulah orang lain, nanti yang kau keluarkan tu, nanti akan aku ganti dengan lebih banyak lagi. Itu janji Allah. Itu pun kita tak percaya, payahlah ya. Sebab tu besar ganjaran bersedekahnya. Ekonomi umat Islam ni betul tuan-tuan ya, kalau betul lah zakat tu semua orang keluar, insya-Allah kita menjadi umat yang hebat zaman ini ya. Ekonomi kita akan kuat berdasarkan wakaf saja ya, wakaf dengan ada wakafnya, dengan zakat dan sebagainya. Tapi itulah kita tak nampak benda tu ya. Kita nampak habislah duit aku, keluar sikit, kita berkira-kira, sayanglah ya. Itulah wallahu a'lam, sikit panjang pula ya. Tak apa ya. Ustaz, betul letakkan miskin orang yang bersedekah tu Tuan Haji. Ya betul.
Okey, rasanya kita cukup sampai di sini dahulu. 1 jam yang diperuntukkan. Terima kasih banyak kepada Tuan Haji meluangkan masa. Semoga ilmu yang dikongsikan dapat dimanfaatkan. Sehingga kita berjumpa lagi di lain Tazkirah Ramadan anjuran IMB. Sekian kalinya, jangan lupa untuk link kehadiran. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Assalamualaikum.